saya dah sampai ke bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Saya agak teruja sebab dia baru renovate. Saya terkejut saya rasa saya datang dalam 3-4 bulan. Dia dah renovate lah. Cantik sangat di Jakarta. InsyaAllah pada bulan Juni nanti, bulan 6, kita akan bawa penulis MSJA untuk datang ke Jakarta dan juga Bandung. Okay, alright. Inilah suasananya. Sangat cantik lah. Dah macam Singapura. Tengok dia tunjuk video-video. Saya rasa KLIA kita kena macam ni lah. KLIA Malaysia kena macam ni, nampak? LED kampung cantik lah. Patutnya kita Malaysia KLIA kena macam ni. Sangat-sangat cantik. Baru lagi ni. Bapa dan Ibu, pantas kita boleh jual e-book kita. Pantas kita boleh tulis dan terbitkan e-book kita. Setuju? 23 buah negara. Hari ini bapa dan ibu tulis e-book masuk dalam platform. E-booknya boleh di-download di mana? 7,000 kilometer jauhnya. Di mana? Di Arab Saudi. 11,000 kilometer jauhnya. Di mana? Di Romania. 17,000 kilometer jauhnya. Di mana? Di Ireland. Inilah sistem kita. Kurang 2 detik. Saya nak bagi pantun jugalah sebab Pak Direktor mula dengan pantun, saya nak balik ke pantun. Boleh? Pagi hari memetik delima, singgah sebentar di tepi telaga. Terima kasih atas jemputan yang diterima. Sebagai narasumber, berkongsi ilmu bersama.